Ini dia guys, Google Pixel 10 Pro Fold yang baru dan ini dia benda yang best dan tak best dengan foldable phone Google ni. First and foremost, Pixel 10 Pro Fold ni ada perlindungan rating IP68. Yes, kalau phone biasa benda tu memang standard. Tapi bagi sebuah peranti dengan form factor foldable macam ni, ia adalah satu benda besar dan major achievement tau. Yang kedua pula, ada juga ciri Pixel Snap sama macam model siri Pixel 10. Jadi korang boleh guna aksesori bermagnet. Sebab model foldable pun Google dah bagi Qi2 certified. And kalau nak guna aksesori MagSafe pun tak ada hal. Lepas tu skrin dia pun lebih terang, binaan dia lebih durable dan premium, and lagi pakai banyak bahan recycle. Ada lagi Wi-Fi 7, USB-C 3.2, and macam biasa sama macam siri Pixel 10 dapat 7 tahun software update. Cumanya 7 tahun software update dekat chip Google Tensor G5 ni boleh ke dibawa? Sebab dari segi efisiensi dan juga power delivery, chip daripada Snapdragon dan juga MediaTek aku rasa boleh handle lagi better daripada Tensor G5 ni. Last sekali, dekat bahagian kamera ni tiada sebarang perubahan yang besar sama macam siri Pixel 10 yang lain. Lagi satu, Google Pixel 10 Pro Fold ni agak berat, 258 gram. Dalam segmen foldable phone, Google Pixel 10 Pro Fold ni dia agak tebal berbanding dengan foldable phone yang lain. Untuk harga pasaran Malaysia, Google Pixel 10 Pro Phone ni dijual pada tanda harga bermula RM7,999 hingga RM8,599 untuk model paling atas. Mahal kan? So itu dia guys, benda yang kami suka dan tak suka pasal Google Pixel 10 Pro Fold ni.